Tiga syarikat penerbangan terbesar di dunia. Jom kita lihat syarikat penerbangan manakah yang paling unggul dan besar di dunia. Sebelum saya masuk ke dalam video, jangan lupa follow saya dulu. Nama saya Fazil. Saya buat video seperti ini setiap hari untuk anda. Tempat yang ketiga adalah Delta Airlines. Syarikat ini mempunyai jumlah pesawat sebanyak 1,293 pesawat menuju ke destinasi sebanyak 1,775 destinasi. Ibu pejabatnya terletak di Atlanta, Amerika Syarikat dan diasaskan pada tahun 1925. Tempat yang kedua adalah United Airlines. Syarikat ini pula mempunyai pesawat berjumlah 1,467 pesawat dan menuju ke destinasi sebanyak 1,782 destinasi. Banyak tu, yes. Banyak dekat dalam Amerika Syarikat dan di luar Amerika Syarikat. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1926 dan ibu pejabatnya terletak di Chicago, Amerika Syarikat. Tempat yang pertama, ini pun syarikat Amerika Syarikat jugalah. Syarikat. Yes, ini adalah American Airlines yang mempunyai pesawat berjumlah 1,569 pesawat dan menuju ke destinasi sebanyak 1,715 destinasi. Ini adalah syarikat yang terletak di Texas dan ditubuhkan pada tahun 1926. Mesti korang hairan kan kenapa kesemuanya berada di Amerika Syarikat? Sebab Amerika Syarikat adalah nombor 1 di dalam penerbangan dunia. Amerika Syarikat adalah negara yang mencipta pesawat kapal terbang. Kalau korang tak tahu, search je Wright Brothers. Yes, itu saja daripada saya, Fazil. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya.